Parti PAS telah putuskan hubungan dengan Parti Bersatu dan ini membuatkan ramai orang keliru. Ramai tertanya, apa sedang berlaku kepada Perikatan Nasional? Tidak sampai beberapa bulan PAS jadi pengerusi PN, terus kucak-kacir dan tidak stabil. Jauh beza ketika Tan Sri Muhyiddin memimpin Perikatan Nasional. PAS kata nak penyatuan ummah tapi pergi putuskan hubungan dengan Bersatu. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin telah cuba untuk menyelamatkan hubungan gabungan Perikatan Nasional. Kepada mereka yang masih kurang faham kenapa PAS putuskan hubungan dengan Bersatu, ingin saya ringkaskan ini kerana PAS mahu bekerjasama dengan pengkhianat yang pernah ada dalam Bersatu, iaitu geng riset diketuai oleh Hamzah. Manakala Tan Sri Muhyiddin pula tidak mahu bekerjasama dengan Hamzah. Yelah, bayangkan. Orang yang pernah umum kononnya beliau adalah penyokong nombor satu pada Tan Sri, kini mengaku bahawa beliau adalah musuh nombor satu pada Tan Sri. Takkanlah Tan Sri Muhyiddin nak kerjasama dengan orang macam ni? Seperti PAS, tidak akan bekerjasama dengan Amanah. Apa-apa pun persoalannya mudah. Kalau PAS nak sangat geng Hamzah dalam Perikatan Nasional, kenapa tidak masukkan sahaja Hamzah dalam PAS? Kemudian lantiklah Hamzah sebagai pengurus CPN mewakili PAS. Tetapi tak nak pula. Kini disebabkan Hamzah, PAS sanggup putuskan hubungan dengan Parti Bersatu dan cuba mengambil alih Perikatan Nasional. Rakyat pun jadi pening. PAS putuskan hubungan dengan Parti Bersatu, tetapi masih mahu Perikatan Nasional yang pengasas utamanya adalah Tan Sri Muhyiddin dari Parti Bersatu. Dan lebih mengejutkan, ahli parlimen geng riset tidaklah sebijak mana. Walaupun mereka tidak berada dalam Perikatan Nasional, mereka pula yang nak mendesak supaya Bersatu disingkirkan dari PN. Adakah mereka tidak baca perlembagaan PN?